Hari ni kita ada engine mounting hotspot Yang mana pakai engine mounting hotspot, body dia aluminium tu, boost dia cepat rosak, cepat pecah. Boleh ganti kepada wing impact racing boost. Dia tak keras sangat, tak lembut sangat. Material dia getah, bukan PU, bukan Teflon Memang sedap lah yang ni. Kalau nak beli untuk sebiji boost, dia 2 biji kiri kanan macam ni. Sebiji engine mounting kiri kanan, kapit ni. Lepas tu yang besi tengah tu pakai balik, cucuk kat sini, dia jadi satu mounting, engine mounting. Boleh share lah video ni yang pakai engine mounting hotspot. Okay, ni engine mounting untuk hotspot lah. Dalam dia pun dia dah ada gigi, boleh letak grease lah. Letak grease untuk Honda EK, EG. Boleh share video ni kat member yang pakai hard rest punya hotspot punya engine mounting. Lepas tu lower arm yang pakai hard rest lower arm pun kita ada juga boost dia. Hotspot pun ada juga.